Baru 20 minit dibebaskan dengan jaminan mahkamah. Pemandu lori muatan batu kerikil yang didakwa menyebabkan kematian 9 anggota pasukan simpanan Persekutuan FRU minggu lalu ditahan semula. Kali ini bagi menyiasat bersabit kes curi lembu. Lelaki berusia 45 tahun itu ditahan di kaunter pembayaran jaminan kira-kira jam 12.20 tengah hari tadi oleh polis dari bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Bagan Datuk. Ia dibuat bagi membantu siasatan kes curi lembu di hutan melintang yang berlaku pada April lalu di bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan. Sebelum itu, tertuduh Rudi Zulkarnain Mat Radi dibebaskan dari lokap IPD Hilir Perak selepas membayar wang jaminan RM6,000 masing-masing oleh majikan dan jiran sekampungnya. Dia sebelum ini mengaku tidak bersalah atas 9 pertuduhan memandu secara berbahaya hingga menyebabkan kematian 9 anggota FRU di kilometer 15 Jalan Sungai Manik pada 13 Mei lalu. Dalam pada itu, mahkamah turut menetapkan syarat tambahan iaitu lesen memandu digantung dan tertuduh perlu melapor diri di Balai Polis setiap minggu. Sebutan semula kes pada 17 Jun depan